Bagi anak muda yang ada simpanan, mereka lebih senang kejar cita-cita. Jika kita lihat, ramai yang stres bukan sebab kerja yang banyak tetapi kerana kewangan yang terhimpit. Kerja jadi beban bila hanya tunggu bonus, tunggu gaji naik, takut komitmen tidak lepas. Berbeza dengan anak muda yang ada simpanan, mereka lebih tenang kalau berhenti kerja, bukan sebab terpaksa, tapi sebab ingin upgrade skill, cari peluang yang lebih baik. Dua tabungan penting. Yang pertama, tunai sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Selebihnya pada simpanan emas. Habit kecil hari ini boleh beri ketenangan besar masa depan. Kerja jadi lebih tenang bila ada simpanan. Bagi anda rasa kerja lebih tenang dengan simpanan ataupun kerja lebih tenang tanpa simpanan? Kongsikan di bahagian komen. Untuk mulakan tabungan emas dengan akaun Emasgap, hubungi saya untuk bimbingan. Save dan like video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.